Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat berjumpa pada petang ni. Jadi petang ni saya ingin kongsikan tentang pembiayaan perumahan atau dengan kata lain pinjaman perumahan lah. Senang orang faham. Tapi kalau dalam pembiayaan perumahan tu dia menggunakan perbankan Islam lah. Maknanya menggunakan institusi kewangan Islamik. Maksud dia. Okey, kepada yang tak kenal saya, boleh layari www.zolgrade.com. Saya banyak berkongsi tentang kewangan lah dalam saya punya blog. Alhamdulillah, saya dalam industri kewangan ni telah mencecah 20 tahun lah. InsyaAllah saya kongsi apa yang saya faham lah. Moga dia bermanfaat pada orang kat luar sana. Sebab saya tahu, saya pernah dengar orang kata, pembiayaan perumahan daripada perbankan Islam ni mahal katanya. Jadi saya terangkan macam mana. Okay, bila nak cerita tentang pembiayaan perumahan, bila daripada perbankan Islam, atau dalam kata lain dia bukannya uh, bukan kontrak pinjaman duit tau, dia bukan kontrak pinjaman. Dia kontrak dia panggil, saya ada tulis ni. Saya ada baca beberapa kontrak pembiayaan perumahan daripada perbankan Islam. Dia tulis kontrak jual beli ataupun dalam bahasa Arab komoditi murabahah kurungan tawaruk. Dan you all boleh Google apa benda tu, macam mana dia berjalan. Tapi saya nak terang dalam kadar yang mudah. Perkara pertama, dia kena ada harga belian. Bila jual beli, dia mesti ada harga belian. Jadi kontrak tu kontrak jual beli. Jadi harga belian berapa, harga jualan berapa. Harga jualan ni mestilah termasuk dengan keuntungan bank. Dia dah terang dalam tu. Dan tempoh berapa. Dibenarkan tak tempoh bayaran secara angsuran dalam tu. Dia mesti tulis benda tu. Dan kadar keuntungan bank berapa. Itu antara perkara yang perlu difahami. Dia tak ada interest tau. Takut you all tak berapa faham. Nanti saya tengok. Sebab benda tu dah jelas. Dia jaga harga beli berapa, harga jual berapa. Dia ada tulis jelas dalam kontrak. Jadi saya sharekan satu contoh letter offer dari satu perbankan Islamik. Okey, saya share, saya kongsi. Ni saya kongsi apa yang saya faham lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia slide ni? Kejap saya mencari dia. Saya nak kongsi. Kenapa dia tak keluar? Okey, saya tutup sekejap. Saya tekan sekali lagi. Okey, Alhamdulillah. Okey, saya slideshow. Kata dia cakap tadi, dia kena ada harga belian, harga jualan. Harga belian yang saya faham adalah jumlah pembiayaan ni. Total dia 268,838. Ni harga belian. So, ya, apa detail dia, you boleh tengok sini lah. Ada pembiayaan hartanah, MRTT, fee guaman, fee penilaian. Itu adalah, fee penilaian ni adalah valuation lah. So total 268,838 ni adalah harga belian. Harga bank beli. Harga bank jual lah. Sebelum kita pergi bank jual ni, saya dah kuning kan lah, senang. Harga jualan bank. 1,85,705.28. Berdasarkan apa dikira keuntungan ni dah jelas dah, berdasarkan pada 12% setahun. Keuntungan bank 12%. Dia dah campur dah semua. Inilah maksimum bank boleh ambil. Dia dah nyata dalam kontrak dah. Lepas tu tempoh berapa lama? Dia kan ada tempoh. Tempoh dia 396 bulan. Ikut benda ni, iaitu sama dengan 33 tahun. Okey. Saya nak terangkan yang tentang harga jualan ni. Kan bila orang dengar sampai 1 juta ni kan mahal sangat. Beli 260, harga belian dia bank beli 268,000. Tapi bila nak bayar beli sampai 1 juta. Bank beli. Macam mana dia? So ini yang perlu diterangkan ni. Dalam kontrak ni ada tulis. Dia boleh tengok 1.3 ni harga jualan. Saya ada highlightkan yang ni tau. Bank membenarkan bayaran harga jualan secara bayaran ansuran berdasarkan kadar untung efektif. Bermaksud, dia membenarkan kita bayar menggunakan kadar efektif. Bukan menggunakan 12%, tetapi menggunakan kadar untung efektif.
Kadar untung efektifnya apa benda? Kadar asas standard campur 1.6. 1.6 ni keuntungan bank lah. Kadar asas standard ni ditentukan oleh base rate. Bank negara dah tentukan setiap. Dia kena ikut base rate tu. Okey. So maknanya bila kadar asas standard ataupun base rate ni ia berdasarkan daripada OPR. OPR ni turun naik kan. So yang ni dia boleh berubah-ubah lah. Okey. Faham, mungkin faham dah sikit eh. Jadi saya nak terang satu lagi perkara dia kata clause yang ni, bank memberikan ibrah atau rebate bagi perbezaan kadar CPR dan EPR. CPR ni lah 12% ni. Dia memberi rebate, memberi diskaun. Jelas dalam bagi tahu 12% keuntungan bank, tapi bank bagi kita bayar dengan kadar efektif dan perbezaan antara CPR dan EPR ni dia dah bagi rebate. Maknanya diskaun jelas kan? Jelas sama benda tu kan? Jadi kontrak tu memang jelas, memang itulah jual beli jelas. Jadi bila ditulis ini, bayaran kadar efektif ni, kadar untung efektif ni, kalau ikut letter offer ni, 1,320,85 sen. Sebulan dia kena bayar. Orang yang buat pembiayaan ni, dia kena bayar. Okey, saya sharekan sikit ni supaya jelas. Ni senang. Yang atas ni saya dah terang tadi, bank membenarkan bayar secara ansuran. Kita bukan bayar ketul itu, kita bayar secara ansuran 366 bulan dalam kontrak dah tulis. Jelas. Lepas tu bank membenarkan apa ni, ibrar atau rebate, perbezaan kadar antara CPR dan EPR. Perbezaan 12% tolak dengan ni, dia adalah rebate. Okey. Ini saya dah buat kotak ni, you boleh faham. Yang ini dah nampak tadi 1 juta. Okey, kalau tak ada, bank tak declare, kita boleh bayar mengguna effective profit rate ni, EPR ni, dan dia tak declare ada rebate ni, maknanya kita kena bayar setiap-tiap bulan 2741.8. Sepatutnya. Kita kena bayar macam ni. Tapi sebab dalam kontrak ni ada bagi tahu dia benarkan kita bayar guna EPR, iaitu dalam kontrak ni 4.6 lah. Dalam cerita ni 4.6. Rebate dia 7.5. Maknanya tiap-tiap bulan kita dapat rebate macam ni lah. Dalam kata lain. Jelas tak? Jelas Okey. Untuk base rate ni dia mengikut ekonomi lah. Okey. So jelas lah, saya dah terang ni jelas kot. Saya nak terang ni saya duk fikir macam mana nak fahamkan kat luar keadaan ni kan. Sebab saya Google, saya baca, saya memang dah faham tapi nak menerang tu. Okey, Alhamdulillah saya dah cuba terang. Tapi ada satu perkara lagi. Saya nak bagi tahu kadar-kadar yang dia cakap ni dalam satu kontrak ada bagi tahu. Dia panggil default rate ataupun kadar mungkir bila orang tu tak bayar. Dia tak dapat bayar. Okey, kita tunjuk tengok kontrak dia. Dia tulis sini kadar mungkir ni. Ah, Kadar mungkir ni bila berlaku, maknanya rate-rate yang dia cerita tadi tu kan dia bertukar sedikit. Perubahan dia bila dia dalam tempoh 3 bulan berturut-turut dia tak bayar. Bank boleh mengurangkan ibrah, maknanya boleh kurangkan diskaun tadi tu. Rebate tu dia boleh kurangkan. Yang mana kadar tadi tu akan mengikut kadar mungkir. Kadar mungkir berapa pula tu? Itulah KAS campur 3.2. Atau tambah 1% ke atas EPR semasa. Mana satu yang lebih tinggi? Mudahnya saya dah buat table lah. Ni dia. Yang ini memang 12% dia dah declare. Yang ini takkan berubah. Itu maksimum bank akan ambil. Tapi kita guna tadi bayar 4.6. Tapi sebab kita 3 bulan tak bayar betul-turut, dia ambil yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa? BR campur 3.2, 6.2. Atau EPR campur 1%. So, antara 6.2 dengan 5.6 mana lebih tinggi? Lebih tinggi 6.2 maknanya sebulan kita kena bayar 1,596. Sebab kita 3 bulan betul-turut tak bayar. Diskaun kita menjadi banyak ni lah. Sepatutnya diskaun kita lagi banyak kan. Sebelum tadi you tengok table sebelum ni banyak diskaun ni kan. So diskaun kita menjadi kurang. Okey. Ini saya dah tahu. Macam mana bila you dah kena kadar mungkin ni. Patah balik pergi kat rate yang biasa. Yang dibenarkan oleh bank. Dalam kontrak ni kena baca lagi. Saya terang lagi. Saya terang yang bahagian C saja. Yang B ni saya tak terang lah. You boleh baca sendiri. Saya nak terang bahagian C ni. Macam mana nak kembali balik pada kadar yang effective profit rate tu yang mula sebab kita 3 bulan tu cara dia pertama kita kena buat membayar penuh semua amount tunggakan termasuk apa-apa charge lain. Kita kena bayar penuh semua tunggakan 3 bulan tu, bayar semua tunggakan dan apa-apa charge kena bayar. Selepas pada tu kita kena bayar selama 6 bulan kadar mungkir tu berturut-turut. Maknanya kita tetap kena bayar pada ikut kadar yang mungkir tu yang tinggi sikit tu. Saya pernah tanya banker, banker kata hantar surat pada bank. Bila you buat benda ni, hantar supaya bank aware benda ni untuk tukar balik kepada
effective profit rate. Oh, saya rasa takut jual pening, tak berapa pening eh. Okeylah, Alhamdulillah. Saya dah cuba sampaikan mana yang saya faham, saya cuba sampaikan lah. So, seimbas lalu, you all boleh tengok balik yang ni. Ni saya share. Ni letter offer. You all boleh tengok. Jelas lah kontrak yang tulis. Tak ada interest tau, tak ada riba. Dia dah bagi tahu 12% dah. Tapi dia bagi rebate dan dia benarkan kita guna efektif. Kan jelas tak ada riba dalam ni. Saya baca pun jelas dah. Ini yang matematik lah. Matematik ni mungkin pening sikit lah. Okay. Saya rasa itu saja daripada saya. Dan okay, untuk you all tengok, saya stop sikit share ni, screen ni. Untuk you all tengok bila you all dah bayar monthly rumah 5 tahun, 10 tahun, kadang-kadang kita nak tahu berapa baki hutang. Saya pun pernah ada share kan. You all cari dalam YouTube, cari Zulkifli Muhammad Noor, Zulkifli Muhammad Nur. Dalam YouTube cari MLTT. Saya diterangkan kadar pengurangan dan kenapa kena ambil MLTT bila you ambil pembiayaan perumahan. So saya harap video ni membantu, dan kalau video ni bagus, you nak share pada kawan-kawan, saya silakan. Memang sangat-sangat diharapkan lah. Semoga dia membantu. Saya terangnya apa yang saya faham. Terima kasih semua pada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.